So dalam kumpulan ni sebenarnya boleh menyanyi. Boleh menyanyi, Bukan main betul. menang. Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali, Ya Habibi Ali Baba, Ya Habibi Ali. Hiburan seperti ini, pertandingan klasik seperti ini merupakan satu perkara yang sangat baik dan saya tengok ramai yang menyertainya. Walaupun kita tidak sehebat mana, tapi penyertaan yang tuan-tuan berikan untuk malam ini, daripada pagi datang daripada HQ, ada yang datang daripada Genting Highland bersama saya, terus nak cepat sebab nak menuju kemari. Ini satu komitmen yang baik. Dan saya tengok tadi susunan stage yang sangat menarik. Sebab itu kita nak ada skrin LED ni yang besar ni. Ya, sebab sebenarnya ini boleh dibagikan sebagai background yang baik. Cuma pentas kita tidak tinggi. Jadi kita kena fikirkan macam mana supaya pentas kita setara dengan kita punya skrin ni, supaya setiap, contohnya Dr. Kamaruzzaman nyanyi tadi, dia kata dia nak nyanyi tepi sawah lagu tu, tapi dia nyanyi tepi muzik klasik ni. Jadi kita boleh buat dia nyanyi berada dalam sawah, terjun dekat sungai pun tak apa. Jadi itu makna teknologi yang kita ada dan kali kita gunakan. Lagi dulu peserta dengan lagunya Bossa Nova. Tahniah kepada Nur Atika binti Muhammad Fajri. Okey, jadi kita semua juara karaoke klasik Kospa 2026. Tahniah kita ucapkan.